cerita yang menarik. Cincin Nabi Sulaiman. Kononnya, ni nampak kononnya ni. Nabi Sulaiman ni, kok-koklah mana tahu tuan-tuan bisa dengar. Saya cerita bila Nabi Sulaiman ni, dalam banyak-banyak bini dia, ada bini dia yang jahat dan syirik. Bini Nabi Sulaiman ni duk sembah berhala, tapi dia tak tahu. Seronok tak? Hak kuliah tadi seronok kan? Hak cerita ni seronok. Nak habis ke tak? Nak sambung ke tak? Sambung. Okay. Nama bini dia ni Jaradah. Dia ni bini Nabi Sulaiman yang kalau Sulaiman tak ada, dia duk sembah tok pekong. Jaradah ni. Dan tuan-tuan tahu tak? Yang Nabi Sulaiman boleh tundukkan jin ifrit tu, tundukkan binatang tu, kawal semua makhluk ni. Tahu pasal apa? Tahu tak kuasa dia apa? Cincin tu yang bila ifrit tengok tak berani melawan. Cincin tu yang bila semut ke rimau ke boya ke apa tengok, jangan duk main ni cincin dia. Cincin Sulaiman. Boleh kat geng jual cincin. Ya, batu ni batu Nabi Sulaiman. Sulaiman mana? Sulaiman akhlakan. Macam depa duk kata lah. Syafi'i mana? Syafi'i warisan. Bukan kita hina, bukan. Tu kita bukan hina Imam Syafi'i. Depa duk kata amalan ni amalan Imam Syafi'i, amalan ni amalan Imam Syafi'i. Baca zikir kuat-kuat lepas sembahyang ni Imam Syafi'i. Ni sama sikit. Imam Syafi'i tak kata baca zikir kuat ni melainkan untuk mengajar. Syafi'i warisan sempurna tu tak tentu. Bagi cermat sikit bila kita nak sana. Okey, tak apa, sambung cerita Nabi Sulaiman ni. Syok ni, tengah duk syok ni. Okey. Satu hari dia nak masuk bilik ayam. Siapa dia? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nak masuk bilik ayam. Dia telah buang cincin dia tu. The power of ring, the Lord of ring. Dia telah buang cincin dia, bagi dekat siapa? Dekat salah seorang isteri dia. Lalu Nabi Sulaiman pun pergilah menyelesaikan hajat dia. Datanglah syaitan menyamar dalam bentuk Nabi Sulaiman, menyerupa jadi Nabi Sulaiman, dan ambil cincin tu. Lalu dia pun duduk atas singgah sana Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman pun, okey tuan-tuan, hang toh bila kerih Tamim Sari tu pi kat hang jebat, hang toh jadi macam mana? Tengok tak? Apabila Bendahara Tun Mahmud sembunyikan hang toh, Sultan bagi dekat apa? Bendahara Tun Perak, Sultan Mahmud bagi dekat jebat pun ambil. Jebat Nordin Ahmad punya lakonan. Naik semangat kita. Terima kasih Datuk, terima kasih Datuk, terima kasih Datuk. Jangan terima kasih dengan aku. Ini harta rakyat. Kita tengok Nordin Ahmad kalau calon tak dan pukul 8 pangkat. Ini harta rakyat. Nordin Ahmad. Sakat. Tahu lah tadi? Kacau. Aku kerih Tamim Sari. Bila hang tuh tak ada kerih Tamim Sari, dia tak kuat. Dia tak boleh bunuh jebat bagi kerih tu, baru dia boleh. Macam Nabi Sulaiman lah. Bila cincin tu bagi dekat bini dia, setan main menyamar, balas cincin tu, setan pakai, Nabi Sulaiman tak boleh buat apa. Ni pasal saya cerita, kalau orang lain cerita toh. Macam tu ke? Kita nak kena cari cincin tu. Saya ada jual di belakang. Saya pergi jumpa saya lepas pada mayang Isyak. Kan? Lepas tu sambung. Tak habis lagi ni, tak habis lagi. Baru episod kedua. Lepas tu apa dia? Lepas tu syaitan telah halau Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tak boleh buat apa. Cincin sudah tiada. Iblis tadi ni dah berkuasa. Dia telah bersama dengan isteri-isteri Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman jumpa balik cincin dia dalam perut seekor ikan.
Ini kalau buat drama box office kalah mak kita. Nabi Sulaiman dah kena perambat duk kerja tangkap ikan. Lepas tu satu hari dia tangkap ikan belah-belah, cincinku. Dia pun sarung balik, dia jadi Nabi Sulaiman balik. Nampak tuan-tuan? Dikatakan cerita ni berkaitan dengan surah Sad ayat 34. Kata para ulama, cerita ni khurafat, mengarut, palsu dan tak ada asal usul dia. Tapi dikaitkan dengan pasal itu tuan-tuan, saya nasihat penting kita tadabbur ni. Kenapa? Hari ni orang baca ayat ni, dia kaitkan dengan diri dia. Dia baca ayat tu, dia kaitkan dengan kumpulan dia. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya ini adalah kumpulan Allah. Kitalah yang dimaksudkan itu tuan-tuan. Oi, berhati-hati. Kita tak boleh tafsir macam tu, tak boleh kod ayat Quran ni. Kita boleh ambil pedoman umum, tapi kita tak boleh kata ayat ini kita tu. Yang dikatakan kumpulan Allah, tentera Allah kita. Tak boleh. Kita kena tengok apa dia ayat tu punya cerita. Sebab itu saya nasihatkan tuan-tuan, sebahagian orang ambil ayat sakit pinggang. Bila kita tadabbur, tengok tafsir, ayat tu cerita tajuk lain. Tak ada kaitan dengan sakit pinggang. Tapi disalahgunakan. Sebab itu tadabbur penting untuk kita mempercayai cerita-cerita yang karut berkaitan dengan Quran.